semua. Welcome to our KNK channel. Hari ni saya ada kelas Semina Activate Solar. Okey, so sekarang kita dah sampai. Sekarang kita nak naik atas. Jadi kita tengok tempat yang macam mana. Saya excited sekarang. Excited Api dia excited tak? Excited? Dari tadi saya dah excited tau. Belajar ajar tahu cara solat yang betul. Okey, bacaan yang betul. Tangan, kaki semua macam mana, okey? Okey. Oh, macam ni konsep dia. I see. So, register dulu. Jom Hafiz. Kalish, register dulu. Tada! Activate Solat Academy. Semanis Kurma. Kenal tak? Ustazah? Game Millennium mesti kenal Ustazah ni. Famous. Dengan semanis kurmanya. Kita paksa duduk paling depan sekali. Depan ni stage. Depan sekali. Dapat buku modul Activate Solat Academy. Datuk Ustazah Siti Nurbahiyah. Siapa tak kenal? Solat disuruh solat pentingkan Allah. Belajar cara solat sempurna. Nampak? Dari bacaan dalam solat. Akan ajar ciri-ciri akhlak seorang Muslim. Semua solat. Mengapa perlu solat. Bagus modul dia. Untuk budak-budak ni refresh. Refresh. Jauhi bully. Ni penting ni. Kena rukun solat. Kena belajar ni. Sampai dah. Ada participants. Kalish dengan Hafiz. Beli buku sikit untuk Kalish. Kita buat revision. Masih bersemi hingga ke mana? Ke syurga. Ada tips daripada Ustaz dan Ustazah untuk tuan-tuan dan puan-puan seisi keluarga. Nak tahu tidak nak? Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini ya. Dekat kamu anak-anak. Nabi salam dekat kita tuan-tuan dan puan-puan. Naik 9 kali berulang alik minta kurang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada 50 waktu asalnya menjadi berapa waktu anak-anak? 5 waktu. Jadi jangan tinggalkan solat. Neraka Sakor dibuka sebesar lubang jarum. Sebesar lubang jarum tu tuan-tuan dan puan-puan. Kecil je. Kecil betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Tapi apa yang akan berlaku kepada semua lautan yang ada di dunia ini apabila pintu neraka Sakor dibuka sebesar lubang jarum, nescaya keringlah semua air di 7 lautan di dunia ini. Maksudnya apa? Panasnya neraka Sakor. Anak semua, maka mak ayah nak pergi jumpa mak, pergi jumpa ayah. Peluk cium mak ayah, minta ampun dengan mak dan ayah. Siapa yang gambar dari depan sama-sama Ustazah. Kalish. Okay tak? Kali nangis. Tak nangis pun kali nangis. Dia bagi video yang seram-seram. Video azab kubur. Ush. Dia orang habis satu muka apa semua. Lepas Takut tak? Sampai ada orang nangis. Ya. Yeah. Baguslah nangis. Insaf. Dia tunjuk macam mana
kita cuba untuk ambil gambar dengan Ustazah sekejap. Hai, sudah salah. Ha. Dah jadi 3. Ha. Terima kasih Ustaz. Tengok maklum belanja susu. Senyum apa? Koko senyum. Share yang adik. Cakap thank you Malung. Thank you Malung. Semoga mendapat manfaat daripada ilmu yang dibelajar tadi kali Syaras. Thank you Maklum baik belanja kempen online Seminar. Belanja seminar, lepas tu belikan lagi oleh-oleh. Koko senyum. Mesti koko tu senyum. Salam lah. Kursi rezeki. Thank you. Apa tu? Mana tu? Aktif Solat Academy. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin. 1 week later. Bawa lampu ni. Tak nak makan Mami. Ya, kalau kek, adalah orang depannya. Kan? Merajuk orang lambat makan. Alah, orang ambil gambar lah Kalish. Biasalah perempuan. Dia ambil gambar dulu ni. Leleh. Hati dia lama sikit kan gambar dia tak perfect. Wah, dessert. Bismillahirrahmanirrahim. Macam menyelerakan tu. Tapi macam adik punya best je. Coklat. Sama saja. Saya nak yang ni. Dia nak tukar dengan abang, nampak? Pasal dia punya sprinkle tu kat atas banyak. Padahal sama je. Amboi. Jauh sikit dengan adik. Tapi lelaki memang suka merajuk. Dia suka buat merajuk. Siapa kau maju? Dia maju dia. Buat merajuk. Korang tadi saya terlupa nak cakap welcome to our KNK channel. Jadi sekarang kita dah sampai dekat Taman Botani. Nak buat apa kat Taman Botani ni? Cari playground, lepas tu nak naik bukit dengan basikal. Nak naik bukit dengan basikal? Ush. Boleh kali naik basikal dengan bukit? Naik basikal dengan bukit. Naik bukit dengan basikal. Boleh? Boleh? Boleh. Okay, kita try. Exercise. Hari beriadah bersama keluarga hari ni. Break Kalish. Ui, misau. Sampai dah menantu kita. GR Family, branding bergerak. Belum naik bukit, salahkan angin kuat. Ni landai ni. Kita dekat situ Sekarang baru boleh naik. Dia baru belajar naik basikal. Tolak lagi. Kaki tu. Lagi. Pandai. Kejar abang. Cepat dia. Tekan. Abang pusing sini, Kalish. Kalish dah ke depan dah. Kita nak pergi sewa basikal. Wey! Alah, princess orang ni. Ya. Jangan risau dengan Kalish. Kalish dulu memang training basikal dekat sini, kan? Amboi, sini cepat. Takut Mami. Tak ada bebek kat belakang tu. Kita nak cari basikal nak sewa. Ramai orang. Kalau 3. Sewa basikal. Banyaknya basikal dia. Berapa ringgit, Fatin? Kalau yang tu 20. 20, mana satu yang besar tu? Baby tu Oh, ada baby tu 20. Yang biasa? 15. Lawan putih sana 15. Dia 16. pendek sikit lah. Okey.
Tinggal berapa naik mana? Tak tahu. Semua naik mesti dalam basket. Senang. Ya, sentuh. Yang tu carrier tu. Ni benda ni cukup kuat nak nak. Okey tak adik? Ni electric bike. Saya try lah duduk. Dia macam ringan sikit kan? Safety first. Apa di belakang? Si bawa adik. Comelnya. Macam rendah pula. Dia seat boleh ajar kan. Boleh naik sikit. Boleh naik. Apa adik? Ke kakak tak duduk belakang. Bang parking kat sini dulu. Adik naik dengan papa. Alah kecohnya budak tu, ya Allah, Tuhanku. Adik nak apa? Tengoklah layanan princess ni. Tukar-tukar basikal. Amboi. Ini boleh sampai mana? Dia macam ni. Rumput tak? 1 jam mampu sel mana-mana. Kalau ada dalam masa sebelum 1 jam tu ada problem, you call kita. Dekat resik tu. Alah. Aduh. Pegang papai elok, pegang papai elok. Malulah dia pandang. Nangis tak ada air mata. Bye, bye-bye. Okay, yang? Is that okay? Berapa tahun tak ada air. Ya tu. Bismillahirrahmanirrahim. Aktiviti beriadah bersama keluarga. Macam pergi kat kampung-kampung gitu. Kita kena Adik. pakai gambar yang macam dulu. Tu problemnya kita susah. Ada okey? Tak okey. Eleh, badan tadi digelak-gelak tau. Alah tu Rias. Steady Rias. Steady Rias. Steady. Pak, tunggu Abang Hakim. Kaki lambat. Tadi pakai blusher ke? Dah ke blusher. Slow. Break. Okay. Bawah sana baru tekan. Jangan. Kais pergi dengan kanan. Slow Kalish, please. Be careful. Kais jalan guna kaki. Kaki Kalish, jangan. Ya aku risaulah budak ni. Oh tengok tu Kalish, kaki. Accident. Turun bukit, pergi kayu. Jadi macam tu lah. Yang mana? Kalish. Kais tekan mana tapi tak boleh berhenti. Tak, Mami dah pasal. Cuba kali tengok dalam video. Ya. Mami record. Kaki Kalish dekat you punya pedal Kalish. Ngalir tapi kais tak gaya. Mami kata tahan pakai kaki Kalish Haras. Aduh. Habis luka tengok tangan tu. Tengok habis. Kalish Haras. Tengok habis tangan. Lepam kan? Habis koyak baju. Tangan. Bawa anak jantan. Ya. Aduh. Ada. Lebam muka. Ya Allah. Bukan tangan habis. Rupa tangan lebam. Tangan. Muka. Tengok sini siku. Itu belum lagi kaki tu. Tak tengok kaki tu. Siapa tunggu kali? Oh adik. Seronok tengok tersenyum dia. Tadi nangis. Naik bukit. Penat. Masa tu. Bisa monyet. Ada monyet dah kat depan tu. Kalish. Sungguh tak fit masing-masing. Tapi masing-masing macam dah semput lah. Kais nak air. Ada mau ah? Mana? Macam mana? Muka dia lebam tu. Macam kena tumbuk tu macam mana? Tumbuk mulut. Khadijah. Okay, Alish. Dah tak ada mood dah. Itulah. Dah berdarah-darah. Dah lebam. Nak pergi golf. Adik pegang apa-apa, please. Mini golf.
Kita stop sini sekejap. Take 5. Take 5 rasanya bukan take 5 ni. Take banyak break ni. Banyak minutes ni. 1, 2, 3, 4. Feeling glamping sekejap. Sidang. Masalahnya mak dia pun takut tengok darah. Kena rekod pula. Aduh. Mana kaki? Kali sejuk ke kali sakit? Sejuk. Give me the name. Wow, ada siap ni lagi. Mami and Ria. Okay. Tangan lagi satu tu. Alhamdulillah kali ya Allah. That's a boy. Akib. Malam ni kita letak krem. Nak main mini golf. Nak? Spanish latte nak? Ada lain tak? Dah tengah nak main golf ni. Kita tahu. Berapa kali pukul? Mana bola golfnya? Alah kecilnya. Hai. Ni abang. Sampai ke sana. Dia ada point-point dia. Berapa hole? Ni berapa hole ni total? Kais nombor kali. Oh, 9 hole. Uncle bagi dia dengan adik. One. Nak juga. Okay, just take one. One ball each. Dah sama main ke? Take one ball. Take one ball. Okay. What do you say to uncle? Thank you. Thank you. Lift up. Okay, lift up. Ni, di atas. Ha, di atas. Ha, pegang macam tu. Yes, pandai Rias. Pergi main. One, 2, 3. Wee! Adik ni. Okay, adik pula. Wow! Hebat dia. Wooden tiger. Stop. Macam teruk je. Teruk ni. Alah. Budak-budak Gen Z nampak. Nak mengeluarkan peluh. Boleh jaga beg. Jaga beg Masing-masing dah sampai ke hujung Ni hole yang ketiga, hole keempat. Dah sampai hole 4 dah. Oh, Uncle kena, Rias pun kena. Ni jatuh kat mana? Golf. Dekat golf. Dia jatuh macam mana kat golf? Oh, jatuh macam tu kat bawah. Sakit tak? Dia jatuh. Dia jatuh. Dia suruh lagi jatuh. Rias cry tak? Sekolah. Rias cry. Sakit tak? Sebelum Sakit? Oh, loh. Lap dulu. saya pegang lap. nak ambil ais. Ais tadi. Tengok tu pegang-pegang tangan pula. Anak saudara dengan mak saudara ni. Bahagia sangat. Amboi. Baru je 4. Happy Slowly. Jangan masuk pon tu kan. Aduh. Tapi ke papa? Semua standby. Khadijah sini. Jom sini. Come here. Naik bukit. Kat sini tau. Okay. Hey, don't run. Ledo je lah. Apa yang benda yang terjadi mesti ada sebabnya Allah bagi. Macam muka Karishan dah lebam tu, mesti ada hikmahnya tu. Oh, dia cerita pasal fishing pula. Selalu kita sini. Ini boleh dari sini boleh masuk sini. Boleh. Terus sini dekat simpang perkampungan Edaman terus masuk. Shortcut ikut Cik Nik punya golf tadi pun boleh naik atas tu yang durian tu kan. Saya sudah. Sudah. Saya tanya.
Siapa naik basikal jatuh hari ni? Siapa naik basikal elektrik hari ni? Siapa naik basikal mami bawa hari ni? Siapa naik basikal tapi dia yang tolak basikal hari ni? Aduh, Fatih. Wih, Tembam member. siapa tu? Jatuh dia. Ni mata. Nak turun bukit. Ini tinggal yang tangan habis. Habislah. Pakai brake tu. Turun. Baru anak jatuh. Parut. Tengok kiri kanan berapa tengok depan. Baru anak jatuh ni. Anak jantan aku. Dia paruh dia. Ciri paruh. Yelah awak, macam mana ni? Ayo. Redo je lah. Redo je lah apa yang terjadi. Memanglah redo. Sebab Yelah. Allah Pandai cakap. Allah buat sebab ada sebab. Saya rasa Allah buat sebab nak jadi anak jantan. Jangan jantan. Dia jantan lah Alish. Aduh. Sembari dia jadi anak jantan. Sekian saja untuk video kali ni. Redo je lah apa yang terjadi. Anak jantan. Anak jantan. Ya Allah bagi. So, orang lain kali jangan jadi macam saya. Kalau turun bukit, berhati-hati. Sekian saja untuk video kali ni. Jangan lupa subscribe, like, share. Jangan lupa apa? Jangan lupa share, like, comment and subscribe. Bye-bye. Jadi jangan lupa jangan jadi macam saya.